Ni semua salah korang. Saya tengah shoot elok-elok, tengah pergi elok-elok, korang kata dia orang tolong cikgu sebab cikgu Syahri. Aku beli ni bukan murah tau. Assalamualaikum guys, saya Cikgu Syahri. Okey guys, saya ni hari ni nak buat kerja gila sikit. Saya nak pergi jumpa peniaga-peniaga, tapi kali ni konsep dia simple guys. You help me, I help you. Saya baca komen, korang komen, cikgu, kalau cikgu mestilah dia orang tolong. Tapi hari ni bukan Cikgu Syahri yang buat review. Hari ni ya pak, bukan Cikgu Syahri. Hari ni aku Suhaimi dari Indonesia. Ayo guys, kita lihat sama ada okey ke tak. Assalamualaikum. Ini dagang apa kak? Niaga apa? Ini popcorn. Apa ini? Popcorn ya? Oh gitu. Kak, nama saya Suhaimi kak. Saya student di universitas. Mau nanya sama akak, jika bisa akak bantu saya perlu sediakan satu assignment. Saya perlu buat review. Setelah reviewnya selesai gitu, kita nanti bikin video RM10 aja dalam Malaysia ringgit. Bisa? Akak seorang? Dan suami. Oh, dengan suami? Gimana suaminya? Itu ada. Sudah berapa lama dagang di sini ya kak? Sejak kita PKP. Sejak PKP. Oh gitu. Jadi gimana dagangnya? Bagus? Lumayan? Perharinya berapa? Sekitar 300? Tak adanya. Enggak ada, 300. Assalamualaikum. Saya Suhaimi pak, dari Universitas Nanyang. Hari ini saya datang mau buat itu assignment, ambil video-video, review-review gitu. Bapak harus bayar saya RM10. Boleh. Bisa? Boleh. Oh, bisa. Pak, dagang apa pak? Yang utamanya dagang apa ya di sini? Kelapa dengan tebu. Kelapa dengan tebu. Okey, ini buahnya dapat di mana ni? Sendiri pokok atau gimana? Orang lain. Beli dia. Dibeli juga. Perharinya berapa banyak jualnya? Tak tentu lah. Hari ini sudah berapa banyak? 50. 50 biji. Jadi nilainya berapa itu? 300. Lebih kurang lah. Lihat, ini ada customernya guys. Pernah beli di sini? Hari-hari. Hari-hari beli di sini. Saya selalu beli air tebu dengan air kelapa ni hari-hari. Waduh. Setiap hari balik kerja mesti singgah. Waduh, bagusnya mbak. Tebu Malaysia guys. Waduh, ini bikin diabetes guys. Ini bikin diabetes. Tak ada campuran. Enggak ada campur ya? Ini original. Original. Waduh, dagangnya memang ini kerja full time gitu ya? Tak ada kerja lain lagi. Enggak ada kerja lain. Per hari dagangnya dari pukul berapa? 10 sampai 6. 10 pagi hingga jam 6 sore? Waduh, lamanya. Mata aku gatal. Kamu syuting ya? Yeah. What kind of influencer famous? Cikgu. Dia tahu juga. Kalau dah tahu bagi tahu lah awal. Pernah saya cakap dengan binatang ni cucuk mata saya. La ilaha. Aduh. Macam Cikgu Syahri. Saya hari-hari. Tengok. Saya tengok je. Cikgu nak rasa ni. Tak apalah, tak ada selera lah. Habis review lah. Tak ada selera pun. Tengok kali ni kenapa pula pakai rambut palsu? Ni semua salah korang. Saya tengah shoot elok-elok, tengah pergi elok-elok, korang kata dia orang tolong cikgu sebab cikgu Syahri. Aku beli ni bukan murah tau. Cakap orang Indonesia. Saya pun tak faham. Saya pun sayang Indonesia. I wanna go home lah. Kak, ni kali kalau rasa saya, kak sebut je saya. Pernah saya cakap. Kau tahu tak saya tengah fikir ayat tadi, macam mana saya nak cakap ni, apa lagi nak cakap? Betul main berfikir gini. Saya sampai-sampai je saya tengok daripada bawah tu saya pegang. Cikgu ni. Pakai treasure ke slipper pun dia orang kenal. Saya baru terfikir, alhamdulillah boleh dapat RM10 kan hari ni. Tak sempat. Abang bagi kata. Aduh. Alah ketika cikgu. Ada yang saya ingat macam Cikgu Syahri. Suara? Suara. Yang saya seronok bila keadaan cikgu wajib bantu orang. Tak ada lah, saya tak bantu orang pun. Saya menjalankan tugas sebagai manusia. Bila cikgu yang mulakan, yang lain-lain pun akan. InsyaAllah doakan macam tu lah. Cik ni saya kenal banyak kesusahan dia. Tapi kuat dengan anaknya. Kenapa? Anak sakit apa? Accident? Mata. Allah, umur berapa? 35. 35. Dah kahwin belum? Dah dua anak lah. Dalam Oh. pasang accident. Tapi itulah tak boleh kerja dah nak kena. Selesai dah claim itu? Belum. Tak boleh lagi. Dalam proses lagi. Okey, yang saya ajarkan macam mana proses tu. Anak perempuan lah. Laki. Allah. Pemandang tak kuat mak dia, anak macam ni. Rumah sewa lagi. Tak apa, Cik.
Benda kadang-kadang jadi ni jam lah. So, kadang-kadang dia meniaga bila nak bawa anak pergi rawatan tu yang tak meniaga. Tu anak-anak dia semua macam mana tu? Kita orang lah. Anda kak lah, kak jagalah. Habuan dugaan. Kalau kita begitu dia cakap menang. Saya tak tahu, nasib baik dia bagi tahu. Doktor tak cakap macam boleh macam buat pembedahan ke apa, tak ada. Tak ada lagi ya. Maksud dia baru kemalangan ke apa? Masa kita nak raya haji. Oh, baru lagi lah. Nak tak ni juga, tak payah dah balik hujan. Tapi dia mungkin benda nak terjadi. Faham. Jalan licin. Jalan licin sama. Oh, bukan kata dia hentam lori ke apa, tak ada lah. Dia Jatuh sendiri. Benda tu kadar lah. Nak tak nak kita kena telan lah. Mak yang telan, bapak yang telan. Terpaksa lah. Tak apalah. Kat TV je bila tengok Cikgu Sari je rupa-rupa alhamdulillah. Saya pun tak sangka. Sampai juga kat sini. Memang doa Memang bila nak jumpa betul. Ini yang saya cakap. Macam mana lupa cikgu Lalu selalu dia pergi jauh-jauh. Ke Johor apa semua. Kat Indonesia pun pergi. Ni saya tak plan lah. Saya tak kenal kak dengan abang ni. Tobat lahum memang saya tak kenal orang bagi kantoi saya ni. Memang saya tak kenal langsung. Tapi nampak ni perancangan Tuhan. Ada sebab saya berhenti sini. Lepas Saya Allah gerakkan. Betul. So dah, sebab kadang-kadang orang tak faham. Dia kata cikgu ni konten je. Saya kadang-kadang berbuih mulut. Lillahi ta'ala, saya tak kenal siapa pun. Saya hentam jalan macam ni ya. Allah bagi satu kelebihan, detik hati itulah. Tak apalah, saya dah dengar kisah ni, saya pun jadi sedih ni. Aduh ya Allah. Tak ada niat lain melainkan ucap sabarlah sabar banyak-banyak. Saya minta maaf banyak-banyak. Allahu Rabbi, kuat. Kasih ibu membawa ke syurga. Mana duk lawan mak pak, hangpa tengok tu. Lalah sampai jadi masalah pun kita lalah tempat berlindung kita ibu dan ayah kita. Pakcik nama apa Zainal. Puan? Wati. Zainal dan Puan Wati. Cik Zainal dan Puan Wati Doakan Abang Zainal dengan Kak Wati ni semoga urusan dia orang dipermudahkan. Tu siapa dia ni? Anjing mana ni? Kita orang bagi makan. Bagi makan? Daripada kecil sampai besar. Dia dulu orang buat. Oh ya ke? Jadi kita bagi makan di itu. Astaghfirullahalazim. Okey, tak apalah. Okey, jaga diri elok. Apa saya nak bagi kat kak lah seorang ibu yang tabah, seorang wanita yang kuat. Okey. Dalam ni saya cakap terus terang, dalam ni ada gelang yang saya jual sendiri. Tapi gelang ni sebenarnya habis dah. Memang tak ada dah. Saya cuma memang sebelum saya jual itu saya simpan 3 aja. Saya simpan 3 sebab saya niat 3 ni kena ada pemilik, dan pemilik tu mesti orang yang tepat. Dan saya pun tak tahu hari ni tiba-tiba saya jumpa kak. Okey. Gelang ni saya hadiahkan pada kak, tapi semoga dia bagi satu kebahagiaan pada kak. Abang, sarungkan kat puan. Sarungkan kat kak sikit. Jangan sedih kak. Allah ada. Boleh. Macam tu. Dia ada satu batu mozaik kat tengah cantik tu kan. Keliling dia tu ada banyak batu-batu mozaik yang kecil. Cantik, memang cantik. Pakai bagi sonok-sonok aja. Jangan sedih-sedih. Lepas tu apa yang ni bagi kat anak lah. Yang ni bagi kat anak. Untuk cucu ke apa ke. Jaga depa lah. Saya pun tak tahu apa nak ambil. Tak apa. Saya nak ucapkan terima kasih lah Terima kasih banyak-banyak abang, kak, terima kasih banyak-banyak. Cuma saya nak bagi tahu lah, apa jadi dalam hidup ni, ada benda kita boleh kontrol, ada benda kita tak boleh kawal. Ada satu niat, kita orang Islam, kita kena ada satu tawakal yang kuat. Apa yang Allah bagi ni mesti ada sebab. Kesusahan tu tak semestinya selama-lamanya. Dan saya mungkin tak kenal anak puan kan, anak tuan semua. InsyaAllah saya doakan semoga urusan beliau dipermudahkan. Dan manalah tahu ada keajaiban datang balik penglihatan tu ke apa ke tuan saya faham lama sangat kan usaha jaga anak pada kecil ni kan. Tapi kita sebagai ibu bapa, kita tak boleh lepas tangan, betul tak? Terima kasih, saya minta maaf banyak-banyak. Tolong minta maaf juga. Terima kasih, saya kenal tadi tapi saya malah nak cakap. Okay, jaga diri elok Okay guys, macam itulah lumrah hidup. Okay, so hari ni adalah kuasa terbesar ayah dan ibu, di mana Tuhan memperlihatkan kepada kita, tanpa ayah dan ibu siapalah kita. Kita nampak je dia orang tengah berniaga, tak ada apa, rupanya menyimpan satu kisah yang sangat mendalam. Ni saya nak pesan pada korang, kalau ada jiran bertegur siapalah, kalau kenal siapa-siapa atau tak kenal siapa-siapa pun, mulakan percakapan dengan benda yang paling simple. Tanya, are you okay today? Sebab kita tak tahu, mungkin ada orang yang tengah suffer kat dalam tu. Dan saya pun minta maaf pada korang yang minta, cikgu, of course orang akan tolong, orang kenal cikgu. Nampaknya hari ni Suhaimi tak menjadi.
So guys, saya nak pesan pada korang, tadi saya baru bagi gelang. Gelang tu dalam masa 20 saat je habis hari tu. Dan saya minta maaf, ramai yang DM saya. Saya tak ada dah stok gelang tu. Dan saya nak bagi tahu pada korang, pada 21 dan 22 hari bulan Ogos ni, saya bawakan gelang tu saja sebanyak 200 pieces. Yang terakhir, kalau hari tu pun habis, tak ada dah gelang tu. So guys, yang mana cari gelang, tolong masuk dalam live tu. Saya sendiri akan buka live tu. Ingat tarikh ni, 21 dengan 22, khas untuk anda. Itu stok terakhir saya. Yang mana peminat gelang, pecinta gelang, tunggu saya dalam live tu. Cikgu Syahri, Subang Bestari. Kita jumpa lagi.